Cantik guys. Banyak burung guys. Okay guys, kita dah masukkan ayam jantan RIR. Tu dia ya guys. Dah macam nak bergaduh lah tu guys. Ayam BPR tu macam tak puas hati je nampak. Okay guys. Okay, saya dah ambil yang bekas lama. Ni bekas lama. Betul lah ni guys. Bawah tu penutup, belah sekali tu hujung penutup. Cuma penutup ni dia buka separuh luas sikit sebab tengkuk kepala ayam dah besar. So yang kedua tu dia patah 90 darjah. Lepas tu 45 darjah dan 4. Okey, yang ni yang lama lah. Dia tutup dulu sebabnya sekarang hujan yang lebat. Sehinggakan pasir dalam pun basah. So lepas tu panas yang sangat panas. Saya takut ayam ni demam ke apa kan. Panas sejuk kan. Okay, so saya tudung separuh lah. Bawah saya buka supaya angin lalu. Masukkan ayam dah. So saya InsyaAllah lah tak ada buaya ke masuk ke atas kan, serangan memerang ke apa kan. Okay, so lepas tu okay, air ni saya dah letak. Okay, kita tengok tu air macam ada bocor ke, sebab saya letak hampir penuh tadi air ni. Punya penuh. Nampak guys, ini yang saya nak katakan tu. Pressure kat sini tolak kat sana. Ini macam tu kita kena buat apa, over ni kan, over air. Kalau air tu dah penuh, dia akan keluarlah sikit kat sini supaya tak melimpah ke luar kan. Okey, banyak apa ni dalam dia, banyak kotoran habuk. Okey, cara kita nak buang habuk tu, kita ambil getah pipe, getah akuarium ke, yang ni getah air ayam saya beli dekat Shopee. Getah akuarium pun boleh, asal besar-besar macam ni. Lepas tu kita rendamkan dia. Tu air pancut keluar. So yang pipe yang sebelah dalam ni kita sedut lah habuk-habuk yang dekat lantai tu kan. Ini cara sebenarnya saya belajar cara ni. Saya bela ikan. So kalau malas nak bersih satu akuarium tu, saya sedut je lah dia punya kotoran dekat bawah tu kan. Cara ni boleh pakai. Alamak, boleh pakai guys cara ni. Okey guys, tu dia guys. Kita sedut lah kotoran tu. Tapi buang sikit lah air tu kan, sebab nak kena sedut. Ni dah kita tutup macam ni. Kita boleh bawa ke sini guys. Nampak kan guys kan. Boleh bawa ke tong guys. So yang penting kita kena tutup yang depan ni lah. Tutup yang depan ni. Lepas tu kita bawa ke tong lain. Macam tu guys. Senang sangat. Alamak, boleh bawa ke tong pula. Lepas tu dah cukup lah. Dah bersih lah kan. Okey, dah bersih. Okey lah macam mana nak buat yang ni. Okey guys, kita fikirlah macam mana nak buat yang ni. Okey, tu okey guys, kita layan gambar kat depan pula guys. Itu dia guys. Okey, ayam ni besar guys. Saya pun pelik lah, ayam ni besar gila guys. BPR ni guys, baru 4 bulan guys. Besar gila guys. Yang ni ibu dia kecil je guys. Nampak tu guys, besar guys. Okey, kita try tengok dalam lah. Kita tengok dalam sebab ada jaring kat sini kan, kita tak nampak guys. Alamak, ada jaring guys. Okey, nampak tu guys. Itu pipe tu lebih satu kaki tinggi dan satu kaki suku guys.
Nampak tu besar guys. Ni kita punya ni kan, kita punya ada penutup sebenarnya kan. Penutup tu saya buang dulu guys, sebab kepala dia besar guys. Saya letak tu, lemak dia tak boleh nak masuk kepala dia guys. Bila dia dah masuk dia tak boleh nak keluar guys. Lepas tu kita pun cabut lah, kita buang dulu dia punya penutup tu guys. Macam tu guys. So mungkin kita kena potong sikit guys, supaya dia luas sikit dia punya penutup tu guys. Alamak guys. Okey guys, ni tanah dia guys. Okey guys. Tak ada basah pun guys. Cuma situlah dia minum air kan. Air tu jenis menitik guys, kan, menitik. So dia akan basah lah sikit guys tu. Itulah beza dia yang menitik dengan yang mangkuk guys. Yang mangkuk ni kita tengok lah. Tengok. Ada abuk guys dalam mangkuk. Yang tu masalah, yang dalam mangkuk dengan yang menitik tu guys. Macam tu lah guys. Alamak, yang dalam mangkuk tu ada abuk guys. Yang menitik tu pula memang tak ada abuk, tapi menitik kat bawah tu guys. Masalah dia lah. Dua-dua ada masalah guys. Macam tu lah guys. Okay guys. Ni lah. Hai abu. Abu. Okay ni guys. Nampak. So far so good. Tak ada keluar lagi lah dia punya dedak ni kan. So far so good guys. Jangan takut guys. Aduh, alamak. Tadi kita galau guys. Kita galau. Sini panggil kita galau guys. Tu dia guys. Kita galau. Kita galau tau. Lah guys. RIR guys. Kita belum letak apa ni, kunci-kunci lagi guys kat sini. Okey lah, boleh buat. Okey. Itu dia. Tapi masalah agak ni. Nampak. Bergendut guys. Dia punya pintu ni bergendut, berdisko guys. Aduh, dandut. Okey, lepas tu kita okeylah, kita tengok yang sebelah sini punya pula kan. Okey. Sini okey juga guys. Sini basah sebab hujan pagi tadi. Dia air masuk dari depan guys. Dari depan dia akan basah lah sikit kat sini. Cuma kat situ lah ada nitik sikit kat situ sebab kita tak letak sila lagi. Ni pun okey guys. Ni 3 ekor. Bapak dia baru 3 bulan guys. Hampir sama besar semua. Jantan ni nampaklah besar sikit guys. Lama makan apa saya pun tak tahulah. Saya bagi macam biasa je guys. Mula-mula tu saya bagi gold coin starter guys. Alamak, gold coin starter mahal guys. Lepas tu saya bagi gold coin ni lah. Yang gold coin lah, yang lepas starter tu kan, growing gold coin. Saya bagi selepas bulan tu saya baru bagi gold coin growing. Lepas tu setiap minggu tu saya alamak saya bagi ni bayam Brazil dengan ketum yang bukan khayal tu lah, ketum ayam. Yang BPR tu saya bagi saya dah campur lah dengan dedak penelur guys, yang warna krim putih tu kan guys. Sebab dia dah 4 bulan guys. 5 bulan akan bertelur kan guys. So kita buat persediaan awal lah guys. Lama dia nak bertelur dah guys. Inkubator tu pun kita dah beli standby. Sebab orang kata ayam ni akan bertelur setiap hari. Yang tu kita dah standby lah mesin tu. Okay guys. Ini dia guys. Dalam dia redup, cantik, sejuk. So nampak bergendut guys. Tu menari-nari guys. Dia masa nak tutup tu menari-nari guys. Alamak.
Okey guys. Ni dari jauh guys. Ui. Okey, dari jauh. Memang bersih guys. Kita buat memang bersih punya guys. Okey guys, nampak bersih kan guys? Kita memang nak buat taman dalam guys. Dalam ni guys, supaya kat bawah ni kita nak buat macam makisa naik ke atas ni. Makisa dah berbunga lah guys. Alamak, dah berbunga guys. Bapak lah, saya ingat apa ni guys. Cantiknya bunga dia guys. Besar bunga dia. Saya tak potong pun dia punya apa premier dia kan. Dia dah tumbuh bunga lah guys. Tak apalah, biarlah dia tumbuh bunga. Setkan nak menternak sahaja. Okey, kita punya motif yang pertama yang kuat sekali, memang kita nak menternak secara kecil-kecilan. Okey, yang konsep yang kedua, sebab kita duduk depan rumah, kawasan depan rumah, betul-betul depan pagar rumah, so kita kena buat cantik-cantik guys. Depan ni kita akan buat pagar guys. Pagar tu setaraf dada je guys, pinggang ke dada ke perut macam tu lah guys. So kita boleh tengok di dalam guys. Pagar tu bentuk aiskrim guys. Apa ni, sera bentuk aiskrim guys. So budak-budak ke apa boleh tengok sebelah dalam guys. Okey guys, lepas tu pintu dia guys. Ni pintu dia. Dia akan masuk dekat sini lah, bukan dekat sana. Okey guys. Okey, lepas masuk dekat situ guys, kemungkinan kita akan buat tempat jalan kaki ni cantik-cantik guys. Ni kemungkinan kita akan buat pond. Pond pula. Kalau bahasa orang putih panggil pond kan. Bukan yang 18 SX tu guys. Alamak. Itu apa ni? Kolam ikan guys. Secara natural dia macam mengalir lah sikit kan guys. Okey. Lepas tu ni dekat sini, okey, makisa tu akan merebak sampai ke sini guys. Okey guys, alamak, panjang tu guys. Rasanya setahun baru sampai sini guys. Lepas tu okey, sini kita akan buat tempat duduk guys. Orang boleh healing sambil tengok ayam guys. Okey, sini pun tempat duduk guys. Okey, sambil makan makisa yang masam tu kan. Pokok herba lah guys. Nanti kita akan tanam pokok herba kat sini guys. Macam serai wangi, kari, pokok bunga telang. Ni guys kat sini. Kita berkonsepkan kat sini herba dan makan sayur-sayuran ayam guys. Itu dia banyaknya betul situ. Nampak tak guys? Alamak, banyaknya ni apa ni, burung-burung guys. Kita zoom sikit Alamak, kecilnya tak nampak lah guys. Penat dah ni guys. Rebah ayam ni kita habis kat sini lah. Okey guys, kita habis kat sini. Okey guys, thank you. Terima kasih kerana menonton saya punya video. Yang tak seberapa ni saya rekod guna handset je dan menggunakan apps InShot yang percuma. Yang tu saya tak pandai nak setting lagi dia punya. Yang episod ke-6 baru saya tahu macam mana nak setting dia punya besar, resolution besar untuk YouTube guys. Okey guys, thank you. Semoga ilmu yang saya kongsi ni bermanfaat kepada semua orang yang datang ke Kebun Je. Terima kasih guys. Ya.